Hari ini saya memanggil rakan-rakan media kerana saya membuat report berkenaan dengan fitnah-fitnah dan tomahan-tomahan yang sama sekali tidak benar di dalam media sosial, Facebook, Twitter, WhatsApp dan yang lain-lain. Yang mana saya lihat semakin hari semakin keterlaluan fitnah-fitnah tersebut. Jadi hari ini saya bersama dengan barisan peguam yang kami telah bincang selama seminggu, beberapa hari yang lepas, bagaimana kaedahnya untuk mengambil tindakan kepada mereka-mereka yang langsung tidak bertanggungjawab ini, menyebarkan fitnah dan membuat fitnah. Jadi hari ini beberapa report telah saya buat dan mungkin yang akan datang akan disusuli dengan report-report yang lain, sebab terlalu banyak yang saya melihat fitnah terhadap diri saya, keluarga dan rakan-rakan politik yang lain yang ada dikaitkan dengan saya. Saya ingat tak kurang daripada 17 report hari ini. Semuanya kes yang berbeza. Berbeza-beza. Satu-satu. Jadi yang memfitnah dan penyebar fitnah, termasuk dalam WhatsApp, grup WhatsApp yang sampai kepada saya, orang post. Jadi sebelum ni mungkin tidak ada sesiapa buat report WhatsApp, Telegram dan sebagainya kan. Tapi sekali ini apabila saya lihat agak melampau, saya tidak boleh mengambil ringan kerana dia melibatkan saya sebagai seorang ahli perniagaan dan juga seorang politician.